Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Batch kedua kerusi kayu jati mid dah siap. So gang, untuk batch kedua ni mid buat kelainan sedikit. Kita menggunakan color dark brown untuk dia punya kemasan finishing lah. So kalau yang first tu, kalau korang nampak, dia hanya warna natural look sahaja. Nak siapkan batch yang kedua ni agak makan masa sedikit. Biasalah, mid pun ada kerja hakiki. So mid habis kerja, gosok sampai 3-4 pagi kan. Dia punya result dia Alhamdulillah, puas hati. Dan untuk maklumat semua, batch kedua ni masih belum ada tuannya lagi. So kalau korang berminat, boleh Roger mid, okay? Dan untuk batch yang ketiga, ni dia. Okay, nampak tak kali-kali dia dah kusam semua. So ini adalah dua kerusi yang terakhir untuk batch yang ketiga. Korang rasa colour apa yang kita nak buat dengan kerusi kali ni? Ataupun Mi nak biarkan colour natural look? Sebab kalau pada pandangan mata mid, korang tengok nampak tak? Ini kalau dah gosok, hilang kusam ni, cantik guys. Kalau dah gosok nanti memang cantik. You guys tengok ni. Ni semua urat tau. So untuk batch yang terakhir ni, kita tengok nanti hasilnya, okay? Bye. Assalamualaikum.